Hai, korang nak tahu tak? Hari ni merupakan hari last day Maira dekat Semenyih. Maira akan gerak balik Kuantan dalam pukul 2 petang macam tu. So, pagi ni kita pergi breakfast dulu. Kita cari makan yang pedas-pedas sikit. So, Maira pergi ayam gepuk Pak Gebus. Lepas habis makan, Maira singgah dekat sini sekejap. Kat sini banyak roti, kek, manisan dan semuanya sedap-sedap. Rambam mata tau. Bila banyak sangat pilihan ni, memang lamalah dekat sini. Maira duk pusing-pusing dekat sini pun tak tahu mana satu nak beli. Sebab banyak sangat pilihan. Nanti kalau beli banyak, membazir pula kalau tak makan. Fikir yang tu pun dah ambil masa yang lama tau. Maira suka tau kedai macam ni sebab bau kek baru bakar tu memang kuat tau. Tada, inilah hasil pusing-pusing tadi. Sebelum Maira balik Kuantan, Maira singgah dulu jumpa dengan family dekat sini. Jadi Maira akan makan tengah hari dengan diorang sekali. So Maira santai-santai je. Jom kita menikmati. So, diorang decide untuk makan tengah hari dekat sini. Makan dekat nasi ayam chicken rice shop. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, tekan button like dan tekan button loceng. Saya Maira MC. Bye-bye.
Makanan pun dah sampai. Benda paling Maira seronok sangat adalah makan. Tapi lagi bahagia makan ramai-ramai. Setakat sini sahaja hari ni. Lepas je makan, Maira akan gerak balik Pahang.